Wow, wow. Bapaknya mahukannya jadi seorang askar, bukan cita-citanya, bukan impiannya. Dia terlalu muda untuk tinggalkan keluarga. Bila tiba masanya, rindu mulai terasa. Berkecamuk hati, hatinya sendiri. Persoalannya kini sampai bila mampu ku bertahan. Mampukah ku bertahan? Nampak terangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Jalan lu. Tuhan saja tahu. Jalan. Tak, aku tak tahu jalan. Jalan. Terangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Beginikah selalunya cinta, diakhiri sengsara setelah dicurahkan semua. Cuba ku dalami sampai termimpi-mimpi, namun apa yang ku jumpa semuanya sama. Berkecamuk hati, hatinya sendiri. Persoalannya kini sampai bila mampu ku bertahan. Mampukah ku bertahan? Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Ini semua dugaannya. Semua dugaannya. Jalan. Masuk bawah dia. Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Nampak ketarangkah dilema di wajahku. Okey, sampai. Berdoa. Best ni. Itu baju dia. Oh, tu air dah start keruh Kepala air. Kepala air. Dari pandangan aku, Minyak pada ni. Masak mana kan? Ni periuk. Ni loh. Periuk lah makan. Ni pun dalam ni ada nasi ni periuk. Cuma tak tahu alamak, kenapa lah bahan tak bawa. Tak boleh tak sardin lah. Tak, kita pakai RT je. Ha? Masak pakai RT je. Mana tak? Ada dalam ni.
Ui, Masuk air panas. apa ni? Dia tahu apa ni? Ayam. Ada tulis tu, ada tulis. Tengok ada tulisan. Kau beli kat mana? Online. Lepas tu cili pun ada. Apa, sambal hijau, sambal merah, sambal penyet aku bawa. Tu kalau ada telur tadi kan. Sedap pun makan tu. Kau nak try lah, okey? Belum pergi. Tapi mesti okey punya. Masakan Melayu. Banyak orang like ni. Banyak. Ha? Banyak. Wow, sejuk lah. Sejuk lah. Biar kita selalu berbaut dengan rantai rasa cinta. Air ni nampak tenang je kan. Kerja ni bukan Brazil. Ni rambutan Brazil ni. Ingat senang nak rasa. Orang manggis Brazil. Langsat Brazil. Brazil ni buah. Azam maghrib lah. Tengah Ha. tengok apa atas. Tengah balik lah. Tadi Wah. awak mendung kan? Tu lah. Awal dia laju, dia tolak terus dia ni. Pukul 7.13. 7 suku dah. Okey. Tu dah ada jiran-jiran dah. So tak adalah kesunyian malam ni. Kali pagat datang, ramai pula. Ada kenduri je. Saya panggil diorang tadi bang. 7.40. Suasana malam. Kita dengar bunyi air terjun je. Dengar bunyi cepurit. Lampu dah pasang. Inilah lampu toilet dengan lampu sana. Memang gelap lah. Jiran pun sama-sama je lampunya. So kita relax santai je lah. Kita dekat ni lah. University kan, Fraser Hill. Ni kedai-kedai kuncit yang ada kat sini. Gift shop. Fraser Hill Lecture Mat. Suasana pagi jam lah aku 9 lah.
Gabus tebal. Hari kita makan yang ujung tu mahal. Tak ada ni ke sini, di belah ujung. Mahal makan ni. Yalah. Tahu. Yalah, ni yang lama punya ni. Okey, kita dekat ni tempat food tempat dekat Perhel. Oh, duduk di sana kan. Duduk nasi lemak. Tio panas. Tio panas. Nasi lemak dia. Nasi lemak lah, biasa. Food court Fraser Hill lah. Jual makanan-makanan kampung ni. Dia takkan bagi. Mimpi. Aku bawa motor sampai dekat yang surau lah. Tak lalu aku nak jalan kaki. Sampai ujung. Gabus. Oh, gabus. Gabus sudah mari. Buat ni ya. Nah, ni dah siap kan cantik ni. Tahu. Dia asal dulu memang tanah dia macam ni kan? Oh, cantiklah dia buat dah ada jalan ni. Yalah. Sini family okey, family camping. Yalah. Toilet belah sana kan, toilet dia ujung tu. Aku pernah dekat sini. Aku sepatutnya 4 malam kat sini. Tapi aku ambil
malam. Tak ada orang lain kan? Dengan anak beranak. Sini tapak berapa ke? Sini aku tahu 30 eh? berapa kan? Kemah satu. Oi, Kemah kecil RM20 je. jimat gila daripada tidur hotel. Hari tu bersih. Yalah, tahu. Aku dah tengok review bilik air dia bersih. Kami jauh cari rezeki, Yalah. halal di mama teknologi. Oh, ada lampu tu ada orang. Ada lampu tu ada orang tu. Jaga langkah, Ni yang candy ni atas ni. sini banyak penipu. Oh, ni ada tangga ni lah. Bila lalai Oh. melayang tenaga hati, masa pun berlalu di situ. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Oh, view cantik kan ni. Yalah. gajah terkata. View cantik. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Keluar juga saya lain telefon. Biarpun kau begitu, hanya kaulah destinasiku. Dia cari lain telefon, dia cari makan lah. Acik dia panggil. Sangat susah transportasi. Dia pasir tu dah lama mendap eh. Tanpa ada orang dengan sebab. Itulah. Kita orang atas air terjun ni. Kita orang atas air terjun. Cantik dia punya air dia. Ni jarang-jarang berlaku ni. Kita orang atas air terjun. Orang turun. Motor memang tak boleh sampai sini lah sebab dia bertangga. Jadi memang kena berjalan sikit. Jadi kalau daripada bawah ni tengok cantik ni. Tapi ni kita view daripada atas lah. Pemandangan dia rare. Boleh bawa. Oh, motor dah sampai sini. Dulu tak ada tangga kan. Dia macam lekuk lah. Ni tu tau. Kalau kita nak camping dekat dengan motor, belah sini kan last.
wakaf ada wakaf boleh buat tempat lepak. Sana lagi sebelah tu banyak ni. Ini boleh. Ni boleh. Ini atas ni satu. Kita duduk santai saja kat sini. Ada air terjun pangan juga situ. Oh, duduk kat sini tak mandi pun sejuk. Sejuk. Patutlah Mak Saleh kalau negara dia tak jarang mandi. Sejuk. View cantik, tempat best. Okey, boleh repeat lagi ni tempat ni. Next kita akan buat lagi lah. Kita buat ajak ramai-ramai camp sini. Serta kemah aku ground pakai kemah murah, beli kat Shopee RM40 je. 2P punya. Ni 3P. Fresh shake 3x3, 2 batang pole tu. Tali yang ni ikat dekat wakaf dan tarik ni. So kalau hujan turun tu dia air mengalir terus turun bawah lah. So bawah ni kita pakai ground yang canvas biru oren tu, tapi dilipatkan ke dalam supaya kalau hujan tu dia tak adalah air tu masuk dalam. Ikutkan aku jarang camping pakai kemah ni. Kemah jenis macam ni. Biasa aku jenis open ataupun pakai hammock, lah. Tapi sebabkan tempat ni sejuk, menggigil man tadi. Tak boleh tidur. Pakai sleeping bag pun tak boleh tidur. Pusing sana, pusing sini. Sejuk gila. Padahal kemah bawah fly, aku pegang dekat kemah ni, dalam dia basah. Ini punyalah sejuk. Aduh. So santai. Jam pun pukul 10.55 dah. Pukul 11 dah. Pukul 11. Cuaca dia mendung-mendung gini dah. So, teh hijau, TO. Makan sosis dengan roti lah. Bukan sarapan pagi ni tau. Ni dah pukul 11.26 lah. Makan tengah hari lah. Tapi cuaca tu dah tengok macam pukul 6 petang. Atas langit awan pun mendung. Harap tak hujan lah. Nanti saya tak kemah dia. Kemas. Masak dia dapur semua sikit. Okey. Sekarang ni pergi camping tak mandi. Tajuk. Itulah. Bila dah barang ni berat lah motor.
Okey. Gerak tu. Tak panas motornya. Okey bang, gerak tu. Tolong. Bang, kat luar. Terima kasih bang. InsyaAllah jumpa lagi. Memang ada nak plan memang nak buat lagi sini. Ya, gerak dulu ya. InsyaAllah. Terima kasih bang.